Mustafa pro America. Sorry bro, I'm just pro for my country, Syrian Arab Republic. Banyak orang yang duduk komen kat saya dan DM kat saya. Saya ni selalu BM pro pada Amerika lah, pro pada Israel lah. Saya bukan pro pada Amerika dan Israel. Saya minta maaf. Cumanya berita macam cerita Gaza lah sekarang ni. Gaza tidak ada banyak berita yang muncul. Yang sekarang ni pula keadaan antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Berita yang banyak dikeluarkan adalah oleh Amerika Syarikat dan Israel. Iran masih dalam keadaan senyap. Jadi adakah salah saya kalau saya terjemahkan berita yang mereka keluarkan ataupun kenyataan? Saya hanya bercuba untuk sampaikan pada korang semampu mana yang mungkin oleh diri saya ini dalam bahasa Melayu untuk korang fahamlah keadaan dengan lebih cepat dan lebih mungkin adalah pelik-peliknya. Biasalah korang kena faham kan. Saya bukan adalah warga negara Malaysia, tapi saya berusaha jugalah supaya orang di sini faham apa yang tengah berlaku di sana. Jadi kalau ada ayat-ayat yang perlu dibetulkan, saya berterima kasih pada siapa yang betulkan, dan saya akan usaha jugalah semampu saya untuk berbetulkan juga perkataan saya. Ya. Jadi jangan tuduh saya ni bro Amerika lah, bro Israel lah, bro inilah, itulah. Saya ada niat hanya sampaikan berita secara cepat dan terjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Itu saja. Terima kasih dan sekian. Bye-bye. Lagi satu, saya lupa nak cerita. Gaza sekarang ni tak ada berita. Adakah saya perlu bawa keluar berita daripada bokek saya dan saya tipu pada yuran semua? Tak perlu. Saya akan follow mana yang ada berita, saya akan update. Tak kisahlah sama sekali di mana pun. Kalau saya nampak benda tu perlu saya sampaikan pada yuran dalam bahasa Melayu tu, saya akan sampaikan. Tetapi ada juga banyak berita yang saya tidak sampaikan. Contoh, saya nampak benda tu bagi saya tidak penting lah kan. Jadi saya tak kongsi lah. Di Gaza kalau ada berita saya sampaikan. Boleh masuk profil saya dan boleh cari. Di Syria ada, di Jordan ada, di Lebanon ada, di kawasan Timur Tengah kebanyakan apa yang tengah terjadi dan perkembangan di situ tu saya berusaha untuk sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pro hanya pada negara saya sendiri, itu adalah Syrian Arab Republic. Harap maklum dan harap faham.